zaman mereka ni terlampau besar, terlampau berat sampai mungkin somehow family atau parent muda ni jadi takut nak Beranak ramai lah. banyak. Betul. Jadi family planning, biarlah aku ada 2 anak je, aku tak pening kepala nanti kalau isu anak-anak aku ni. Adakah sampai tahap macam tu sekarang ni? Bagi saya kalau macam family planning, ibu bapa ni atas ada beberapa faktor lah. Ekonomi Salah satu tu antaranya. ketakutan untuk membesarkan anak pada zaman sekarang. Betul. Tapi kebanyakannya lebih pada sudut ekonomi. Dan juga di mana mereka berada. Contoh di bandar ke, dan dia faham setiap bulanan itu mungkin tak cukup untuk spend kepada anak yang melebihi 3 ke 4 orang seperti itu. Tapi keributan, isu-isu keremajaan, isu anak-anak pada hari ini, kalau kita nak tuding jari tu memang kita akan nampak salah menteri, salah di sekolah, salah guru-guru, salah ibu bapa. Tapi kalau kita mencari kesilapan dan kesalahan, kita akan jumpa kan. Cuma kita kena balik tanya pada kita, kenapa generasi hari ini jadi seperti itu? Dan apa orang yang lebih dewasa, kita ni boleh bantu mereka? Sebab macam Ustaz tadi kan, Ustaz kata Ustaz batch 95. Betul. Saya 85. Kan, walaupun kita ni mungkin generasi yang sama, Gen Y, dan selepas tu akan muncul Gen Z yang mungkin budak-budak yang sekarang tengah masa 20-an dan awal 30-an ni, tapi corak berfikirannya berbeza. Apatah lagi dengan budak-budak Gen Alpha sekarang ni. Okey, apa isu yang mendatangi budak-budak pada zaman ni kan? Isu sikap, attitude mereka, cara pergaulan, cara percakapan, dan juga isu yang risaulah. Kes bully, vape, lepas tu kata-kata yang menjelekkan, mencarut menjadi zikir harian mereka, kelucahan melampau. Dan sampai tahap, betul lah, kalau kita fikir balik, cakap macam mana pun tak jadi apa pun. Buat program apa pun tak jadi apa pun. Kempen ke, buat satu topik khas ketika Jumaat, letak khutbah tentang isu seperti ni. Sekadar makluman saja. Tapi membuminya tu di rumah-rumah tu memang agak macam susah. Jadi ada banyaklah beberapa faktor dan punca sampai tahap kita pun tak tahu apa jalan keluar kepada semua ni. Yang kita mampu buat, kita buat je lah apa yang kita boleh. Hasil tu keserah pada Allah je lah. Saya selalu cakap pada cikgu-cikgu kat sekolah. Sebab minggu ni cikgu-cikgu IPG banyak posting. Cikgu-cikgu muda banyak masuk ke sekolah. Kebanyakan diorang ni kekurangan lah, walaupun kita cerita kelebihan. Kekurangan ni adalah kadang-kadang mereka ni kurang pandai bersosial. Tak reti nak mulakan perbualan dulu, takut orang judge mereka kan. Tapi Gen Z ni lah. Gen Z ni lah. Tapi kalau sekiranya diberikan, contohlah ada event di sekolah, diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kepakaran dia, dia perform. Kan suruh buat video ke, suruh buat video promote untuk hari keusahawanan sekolah ke, perform.